Okay, pada vlog kali ni kita orang hari nak pergi berjalan dekat Flower Academy Kitchen Board. Dulu kita kat mana? Majestic Lab. Ada IKEA pula tu. Okay, kita orang akan pergi berjalan-jalan kat sini. Tak maksud kita ada apa, tapi kita nak makan lah sebab tadi baru makan. Kita nak pergi tingkat atas. Tinggi ya. Okay, dah naik tingkat 2. Tak ada sampai tingkat 3 ya. Semua bau kau. Digabung semua bau kau. Apa tu gabung? Apa tu manusia? Tengok monyet pun tak dapat nafas. Monyet pun tak dapat nafas. Keju lah kat sini. Ramai. Okey dah. Lepas kita dah pergi dekat IKEA. Kita dah tengok barang-barang tapi tak beli apa-apa pun. Semua makanan-makanan kat sini tapi ada, tapi kita orang tak nak makan lah. Tak tahulah halal ke tak kan. Itu makanan hot. Biasa-biasa tak halal. Tempatnya baru dibuat. Kita orang baru nampak hari tu, baru ada. Kita orang ingat tak ada apa-apa kat sini. Dia baru bina sebenarnya. Jadi kita orang hari tu kita dah pernah datang. Tapi kita dah pernah datang, tapi kita orang tak lalu kat sini. Kita orang suka laluan depan-depan tu, tempat parking tu. Lepas tu kita belah sebab dia jam. Jadi kita orang belah tu. Masa tu nak on the way balik makan. Gym kat atas tu, tingkat 3 ada gym. Tingkat 4, tingkat 2 ni ada IKEA, kedai makan, kedai kasut, kedai ada sekolah. Ada tadika,
tu ada open house kalau nak pergi lah. Kalau nak main lah. Lagi kita orang nak buat sama main. Kecil-kecil ni terpegang kita orang jalan lagi lah. Banyak kat sini makanan macam tak pula ada orang Melayu makan kat sini. Kita jadi tadi ada saya cakap ada takut main budak lah mahal sikit. Wah, buatlah. Wah, ada taman bermain. Ada terjun. Wah, mana yang ni? Tu. Mana? Oh, tu. Ada becak. Oh, becak tu kena. Ni aku Majestic yang baru buat dekat sini. Ni dekat sebelah Eco Majestic Lab dekat sebelah sini. Apa menarik sini kak? Kat sini tengok pemandangan je menarik. Pemandangan eh? Tak. Cantik. Ada lampu dekat pokok, ada air pasut, ada tempat jalan, ada beca, ada kawasan lapang untuk bawa skuter. Untuk bawa beca ke apa ke, boleh lah. Ataupun untuk lari. Tapi tu jaga-jaga nak lari. Ya, jap. Korang ni suka naik atas macam ni ke? Ada. Wow. Training bola sepak. Training bola sepak. Boleh tengok kat sini. Stadium. Ada angsa besar. Wait. Ada angsa besar. Ada angsa besar. Tengok angsa tu. Tu angsa kat bawah tu. Orang tu nak tangkap. Orang tu nak tangkap. Jom lah. Turun. Okey, jom kita nak turun. Pergi cepat turun. Ini permainan kat sini. Ini drone. Itu drone polis. Tu ada angsa besar sana. Cantik. Angsa dia bergerak. Drone jatuh. Dia jatuh air habis. Rosak. Tengok tu. Korang ada banyak bintik-bintik. Tengok atas tu, drone. Ya, ada banyak bintik-bintik. Maksudnya ada ikan. Kau tengoklah tu. Tahu, aku nak tengok banyak kali.
dah. Orang dalam ni pun dah tengok lah. Nampak masuk dah. Kita akan pusing satu ekor. Kita akan pusing satu ekor hil. Ada tempat main basketball lagi. Kita rasa nak pergi dekat yang sebesar. Kita akan pergi ke perjalanan itu sampai sana balik. Oh, tingginya. Yeay, berjaya. Aktiviti tambahan Kita akan teruskan perjalanan ni. Tapi sementara kita nak mandi. Pemandangan kat sini cantik. Kalau korang nak taruh gambar boleh kan kat sini. Kalau macam ada apa-apa aktiviti boleh lah. Cepat. Umi cepat. Ya, tak apa. Lama-lama tu macam hidup tapi hanya kedai kaki. Tapi cantik apa pemandangannya. Kalau korang nak jalan kat sini, nak tangga gambar kat sini boleh. Gambar kat situ pun boleh dekat sini. Ada tempat persediaan untuk tergambar kat situ. Nampak angsa tengah berduduk ke atas air. Tengah duduk berdua tu. Pemandangan cantik untuk sesuatu untuk tangga gambar. Apa dia? Cakap ada tengah record Tengah record. Kita orang ni dah sampai kat sini. Ni ada gambar pelampung. Swan. Swan? Angsa. Angsa swan. Oh, dekat sini. Saya suka warna kuning sebab nama channel saya kan Amber Emerald. Amber tu yang saya namakan Amber tu sebab saya Amber tu sebagai nama warna kuning. Cantiklah. Macam sebagai nama channel. Lepas dah habis video gini lagi, kita orang jumpa pondok yang kedua.
Tu pondok yang pertama, ni pondok yang kedua. Pondok yang pertama ada lagu. Pondok yang kedua tak ada lagu. Biasa untuk pemandangan, untuk tangkap gambar. Ada warna-warni. Yang ni biasa. Jadi malam-malam je lah yang paling cantik dia punya pemandangan. Kalau pagi-pagi tak ada lah lampu-lampu macam ni. Malam-malam ada lah malam-malam ada lah lampu-lampu meriah-meriah macam ni. Kalau pagi-pagi tak ada lampu. Lepas tu agak lama juga kita orang pergi jungle. Ke sana sampai ke sana. Nampak macam dekat tapi bukannya dekat tapi jauh. Ada lagu K-pop. Woi. Tengok tak? Wah. Nak sampai lah kita orang punya dah. Nak habis dah ni. Sikit je. Tengok lah nanti kita orang akan pergi sampai sana ke tak. Kita orang nak pergi selesai dulu. Okay, akhirnya dah sampai juga dekat tempat kita orang duduk tadi. Hampir sampai. Ayah ada pondok lama-lama pula. Oh, pondok lama-lama. Wah. Dah ada parking. Sikit je. Ada punya apa? Mana benda ibu lagi kata lagi. Apa tu silap? Jabatan. Apa ibu tu dapat 98 ya? Jabatan kita kat lalu. Jadi kita sikit kan. Ya. Bila apa tu ibu benda tu tiba-tiba dapat 98. Macam mana? Seterusnya kita nak pergi naik jabatan yang bercahaya. Okay, kita nak masuk River Bridge. Oh, Ayah nak pakai sampai dua-dua phone. Kita nak masuk dalam tu. Oh, angsa! Angsa! Oh, tak apa. Ayah kena angsa tadi. Okay, jom. Kakak, jom. 1, 2, 3. Jom. Okey, kita orang dah balik. Dah lepas lalui jalan jabatan bercahaya. Gambar Kita orang dah sampai semula dekat tempat kita orang buat. Kalau nak tengok perlawanan bola dekat sini. Kak, jom. Jadi kita sekarang nak on the way balik. Ibu kita nak balik dah kan? Dah penat dah jalan. Kita nak balik dah. Penat ni. Kita nak balik dah. Tapi sebenarnya orang yang lagi penat adalah orang yang berjogging dengan orang yang naik basikal. Orang jalan sana tak adalah penat sangat. Tak apalah. Ya, kita nak balik. Tengoklah kalau nak singgah mana-mana ke dekat sini. Tengoklah. Okey. Kita orang nak balik. Tadi pak tangga naik tutup. Lepas tu kita terpaksa masuk tempat parking. Lepas tu kita orang kena naik tangga. Sebab dah ada orang naik lift lambat pula. Dua tangga je nak kena naik. Satu tingkat je. Kalau nak naik lift lama. Sebab tadi ada
ramai orang. Dah balik. Dah penat. Tak kira lengoh. Korang, jom. Tengoklah kita akan buat apa sini ataupun pergi balik. Tu komisi sini tu nampak? Mana? Tak Lagi jalan dekat the stadium kan ataupun nak balik? nak balik stadium. Okey lah, pergi stadium sekali. Wah, kita nak balik lah. Kita nak pergi stadium pula. Okey, kita dah sampai kat stadium. Kan stadium tu stadium bola, punya stadium ada tempat makan. Dah lagi tak nak makan malam. Dah lapar ni, jalan-jalan pula penat. Peluh-peluh. Okey. Lepas ni kita orang dah tengah makan. Malam makan nasi lemak, lepas dah pergi taman seperti peluh-peluh, dah penat, lapar, nak makan. Bos, nasi lemak ni macam betul muka seorang. Ada telinga, ada mata, ada mulut. Apa? Nanti korang teka lah. Okay, dah, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sayang tu tak marah. Terima kasih kerana menonton channel saya pada video kali ini pasal kami sekeluarga pergi berjalan ke Majestic Lab. Kita orang pergi Majestic Lab, pergi berjalan-jalan, tengok suasana. Cantiklah pemandangan ni. Jadi, bila tengok video ni rasa seronok, jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel saya. Jangan lupa tengok video yang lain juga dan jangan lupa, dan kita jumpa di video seterusnya. Bye.